lagi, para pelajar PSU kita akan menyediakan menu-menu untuk berbuka di mana kita ada menu yang selalu viral iaitu kunafa dan beberapa menu lain yang korang kena tengok video ni sampai habis. Sebelum start, tenaga pengajar kita akan bagi briefing dekat student. Barulah diorang tahu apa yang nak kena buat. Korang, by the way, siapa yang dah habis tahap 3 tapi tak tahu nak sambung tahap 4, dekat mana? Sambunglah dekat sini sebab kalau korang sambung dekat sini, kita ada tenaga pengajar yang akan guide korang daripada zero sampai jadi hero. Saya sekarang bersama dengan salah seorang pelajar PSU kita hari ini yang menyediakan menu mori dan juga berbuka. So, boleh kenakan nama awak dan saya nak tanya awak satu soalan iaitu apa teknik atau kemahiran yang awak belajar hari ini yang maybe membantu awak untuk proses pembelajaran awak? Nama saya Alisha Sofia dan saya daripada DKM 4 Kulinari dan hari ni kita orang ada infak Ramadan untuk dekat surau dan hari ni menu makanan yang paling mencabar untuk kami ialah kunafa sebab kunafa hasil dia memang daripada Arab dan cara teknik dia semua agak keliru sebab first time juga kita orang buat dekat sini sebenarnya. And salah satu juga kita orang buat brownies juga ada teknik dia salah satu ialah mixing. And kita orang memang untuk kulinari ni actually first time lah belajar. So seronok tak? Kiranya awak ada orang yang guide awak ke? Ada. Salah satu lecturer lah. Memang lecturer yang memberikan dorongan kepada kami sebab diorang yang tahu, sebab diorang ada pengalaman kan untuk buat semua benda ni. So diorang yang mengajar kami untuk membuat semua hasil yang first time untuk kami sebenarnya. Alright, so rating awak nak bagi hari ni untuk program hari ni dan aktiviti hari ni? 10. So, alright, thank you. Bye-bye. Bye. Wah, besarnya portion student kita masak. Macam korang nampak ni, banyak sangat kuih muih yang disediakan oleh para pelajar kita. Sangat hebat ya diorang. Korang, jomlah jadi sebahagian daripada IPT Skills. So, kalau korang berminat, daftar sekarang jadi pelajar kita sebab pengambilan 2025 jadi buka.